Hari ni Syusha nak ajar korang resepi udang masak lada hitam Chinese style ala Chef Shah meletup kebabu. Salam guys. Yo. Sekali lagi bersama dengan saya Chef Shah dan juga Chef Faiz. Meletup kebabu. Okey guys, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk masak udang masak lada hitam Chinese style guys. Nampak tak tu? Mula sekali korang perlukan apa? Udang lah guys, takkan ketam pula. Okey, kita abaikan kasut Gucci Chef Shah tu je. Mula sekali korang lumakan dulu garam ya untuk udang kita tu. Korang gaul sampai dia sekata. Kemudian korang masukkanlah pula tepung ubi kayu ataupun tepung kanji guys. Biar tepung-tepung ini menyaluti udang kita sebelum kita goreng nanti guys. Okey guys, tips nak udang kita kekal rangup dan kembang masa goreng, korang kena goreng panas-panas. Minyak tu betul-betul panas baru korang masukkan. Dan goreng jangan terlalu lama, nanti hangus udang kita tu guys. Nampak tak tu? Cantik kan? Inilah rasanya. Okey guys, untuk kuahnya pula, korang mulakan dalam 8 atau 10 ulas bawang putih dicincang halus. Korang goreng dahulu ya, sampai dia warna keperangan guys. Kemudian korang masukkanlah pula bawang merah dalam 2 biji, dipotong dadu. Tumis juga guys. Seterusnya, korang mulakan dalam sedikit daun kari ya. Masak Chinese style kena ada daun kari. Bau wangi. Kemudian korang mulakan sos cili dalam 2 sudu makan. Sos tomato dalam 2 sudu makan. Sos tiram pula sama guys dalam 2 sudu makan. Nampak mudah kan? Mudah je nak masak Chinese style ni. Korang tumislah sampai masak. Kemudian korang masukkanlah kicap pekat atau dark soy sauce dalam 2 sudu makan juga guys. Lepas tu apa lagi? Serbuk lada hitam lah. Nama pun masak lada hitam guys. Biar lebih sedikit baru terasa udang kita tu nanti. Kacau. Sebab tu korang masukkan sedikit serbuk lada putih guys. Ini wajib kena ada Kalau korang rasa kuahnya terlalu pekat nanti korang masukkanlah sedikit air. Lepas tu korang masukkanlah garam dalam sudu teh, serbuk perasa dan juga gula. Gula korang masukkanlah dalam 4 sudu teh guys. Masak lada hitamnya kena ada manis-manis juga. Masukkan air sedikit kalau korang rasa terlalu pekat. Sebab kita nak berkuah udang kita tu. Bila kuah kita pun dah mendidih, korang masukkanlah pula sayuran